Okey, kita buat backfilling guys. Kita boleh proceed dah backfilling. Pasal consultant sudah approve. Inspection dah lepas. Leveling cantik, air pun jalan cantik guys. Backfilling ni pun kena ikut spek guys. Kena filling layer by layer. Satu layer 150 mm saja. Lepas tu kita kena buat compaction. Yang ini kita kena buat elok-elok guys. Yang ini kira final layer. Kena buat elok bagi nampak cantik sikit dia punya surface. Kita kena letak material yang cantik sikit di atas ni, baru nampak cantik mata memandang guys. Lepas tu kita pun kena buat full compaction bagi nampak cantik guys. Kena tarik elok-elok bagi rata sikit, kemudian kita compact dia elok-elok. Projek besar guys, kena jaga guys. Ini dia guys, luar biasa guys. Cameraman sedang membuat leg compaction. Semua kerja telah diikut spek dengan baik guys, kecuali leg compaction. Yang ini kira boleh katakan 100% fail lah guys. Tapi orang pandai-pandai lah settle dia dengan konsultan guys.